NASA menangguhkan misi angkasawan ke bulan yang pertama sejak 1972 selepas masalah teknikal memaksa agensi angkasa itu menunda pelancaran Artemis II, lapor agensi berita Jerman DPA. Pentadbir NASA Jared Isaacman dalam hantaran di platform X pada Sabtu berkata bahawa satu isu berkaitan bekalan helium pada salah satu peringkat roket perlu ditangani. Kerja pembaikan memerlukan pemindahan roket dan kapsul Orion pada pad pelancaran Pusat Angkasa Lepas Kennedy di negeri Florida, Amerika Syarikat kembali ke hangar menjadikan tempoh pelancaran Mars yang dirancang pada asalnya tidak dapat dicapai. Misi itu pada mulanya dijadualkan pada awal Februari tetapi ditangguhkan kerana kebocoran hidrogen semasa ujian. Selepas raptai penuh, urutan pelancaran dijalankan kemudiannya tanpa melibatkan pelepasan. Isaacman menyifatkan kemajuan sebagai signifikan pada Jumaat.